apa masalah yang kita hadapi dengan senyuman. Untuk usia sekarang 50 tahun, mungkin boleh kongsikan tak diet pemakanan rutin yang Datuk amalkan sekarang? Lebihkan air putih, make sure tidur cukup, kurangkan gula, dan walaupun apa masalah yang kita hadapi dengan senyuman. Kalau jaga pemakanan tapi tak jaga kita punya stress level pun tak guna juga kan. So jaga pemakanan, make sure kita dapat stabilize kita punya stress level, insyaAllah okey. Okey, Datuk rasakan sarapan pagi itu penting? For me, sarapan tu tak penting. Sarapan tu actually itu yang boleh menaikkan badan. Sebab bila kita baru bangun tidur tu, body kita nak sangat absorb apa-apa fats yang kita makan. Sebab jangan bangun, breakfast is not actually the most important meal of the day seperti orang katakan dulu. Tapi better kalau lepas bangun tidur tu makan mungkin 6-7 hours selepas bangun. Biar badan kita bakar lemak-lemak yang diperlukan. Bila badan perut kita kosong, badan kita lemak-lemak, kita nak ambil lemak dari mana? Diorang akan absorb lah lemak-lemak yang ada tu. So dari situlah kita dapat kurangkan berat badan. Jadi Datuk ada beritahu utamakan air kosong, air putih kan? Sehari berapa liter Datuk ambil? Orang kata at least 3 liters lah, tapi saya as long as buang air kecil tu dia jernih okey. Okey, diet protein sama ada ayam, ikan atau daging? Datuk prefer? Ikan. Jarang orang memilih ikan. Kenapa ikan? White meat, ikan dia lebih healthy. Sebab apa, kalau ayam goreng I actually love ayam goreng, tapi sekarang tengah lebih kepada ikan good for your eyes. Air tangan isteri yang paling Datuk favourite lah? Kasih sayang dia. Masakan. Masakan. Apa saja yang dia masak, semua sedap. Okeylah, kita buat perbandingan paling simple lah. Datuk sebagai berasal dari Singapura, perbandingan paling simple, nasi lemak. Apa beza antara nasi lemak di Singapura dan juga di Malaysia? Tak ada beza je kot, sama je. Sama dari segi rasa semua sama? Sama, tak ada beza. Akhirlah Datuk sebagai seorang lelaki, Datuk pandai memasak tak? No, Maggi okey lah. Instant noodle yang tuang air panas je dah. Tak pernah masak. Memang tak pernah mencuba? Tak pernah mencuba. Takkan mencuba. Takkan mencuba. Okey. Ni last Dah sebagai bapa kepada 3 orang cahaya mata, bagaimana Datuk nak memastikan anak-anak juga mendapat sumber keperluan yang cukup, pemakanan yang baik lah orang kata? Alhamdulillah, my children diorang health wise conscious, diorang tahu apa yang bagus untuk diorang. So sebab diorang memang satu sporty, satu tak suka minum air manis. So alhamdulillah, okay. Anyway, diorang pun masih muda lagi, so it's okay. So Datuk tak strict sangat lah, tak boleh makan itu, tak boleh makan, okay?